Apa sebenarnya yang membezakan orang miskin dengan orang kaya ni? Adakah gaji? Adakah pekerjaan? Mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, selalu pesan, jurang sebenar antara orang kaya, orang miskin adalah ilmu. Kebanyakan orang ni, dia bermula daripada bawah. Tapi selepas 10 ataupun 20 tahun, kehidupan setiap orang tu menjadi berbeza. Ada yang masih kekal di tempat yang sama, ada yang berjaya mengubah kehidupan. Bezanya, apa yang mereka belajar dan apa yang mereka lakukan dengan ilmu itu. Sebab itulah orang yang mahu berjaya ni sentiasa melabur untuk menambah ilmu. Mereka buat apa? Mereka membaca, mereka hadir kelas untuk belajar, mereka mencari mentor, dan yang paling penting ni, mereka terus bertindak. Ingat, kalau kita berhenti belajar, kemajuan hidup kita juga akan berhenti. Jadi kalau hari ini kita belum berada di tahap yang kita impikan, jangan berhenti. Jangan berhenti mencari ilmu. Kerana satu ilmu yang betul mampu mengubah seluruh perjalanan hidup kita. Jadi jika berminat nak belajar start simpan emas ini serendah 100 sahaja melalui akaun Gap Gold Accumulation Program Public Gold, tiada komitmen bulanan, kita boleh menabung serendah 100 bebas bila-bila waktu. Klik link dekat bio atau tekan saja bit biru, saya bantu sebaik mungkin. Jom kumpul emas seperti ini.